hari ini we came to satu conclusion di mana satu usaha untuk rundingan meja bulat ataupun rundingan meja perlu diadakan untuk membatasi isu-isu yang hangat seperti isu kaum dengan isu pembinaan tanpa izin semua itu. So, we came out, kita permintaan kita nak satu jabatan atau satu jawatan kuasa di bawah Jabatan Perdana Menteri supaya isu-isu ini diboleh ditalikan. Selepas itu, kita meminta satu audit di mana audit ini akan membawa fakta-fakta data untuk tanah-tanah yang sedia ada kat tu. Kita berusaha untuk memadamkan titik-titik panas yang telah melanda kita pada hari ini, dan ada persetujuan yang kita kecapi antara lain ialah kita akan berusaha untuk berdialog dan berbincang antara satu sama lain untuk menyelesaikan masalah-masalah antara komuniti dan juga agama ini, bukan lagi melihat kepada komentar-komentar pihak ketiga ataupun tafsiran provokasi daripada orang lain, tetapi kita sekarang ini ada wadah untuk bertemu dan juga berbincang apakah masalah yang kita hadapi pada hari ini. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Datuk Siva tadi, ini adalah langkah permulaan, tetapi jika langkah permulaan itu tidak diambil, kita tidak akan sampai ke mana-mana. Detail perbincangan itu biarlah di dalam pihak-pihak itu saja yang berbincang, kerana kalau disebarkan ia akan membawa perkara yang lain pula. Nasihat kita kepada semua pihak satu saja. Kalau ada isu yang ingatkan, tolong simpan dekat hati. Jangan sebarkan dekat media sosial, dekat Facebook. Just because diorang nak dapat like ke komen, this not a place. Senjata yang paling berbahaya sekarang ialah senjata mulut kita. Tapi sekarang senjata yang paling berbahaya sekarang is kita punya tangan, keyboard kita pula. So, tangan kita kalau mulut dua-dua ni boleh diam untuk sekitar sikit hari, I think semua isu-isu yang akan panas ni boleh reda sikit. Zamri hadir, Arun tak ada, Fidas Wang ada, Cikgu Chandra ada. Itu yang kalau boleh saya katakan sedikit, kita agak kesal juga kerana beberapa tokoh yang kita jangka tidak hadir pada hari ini. Ini adalah peluang yang amat besar untuk kita berbincang sebenarnya. Tetapi mereka tidak hadir, tapi kita tak boleh bercakap bagi pihak mereka.